Sugar Bomb ada keluarkan versi yang 35ml tau. So, jom kita unboxing. Lebih kecil, lebih convenient, lebih mudah nak masuk dalam beg. So, the first one kita ada Blue Aqua. Blue Aqua ni korang akan dapat bawaan ke arah sea salt, bergamot dan juga lavender. Sangat fresh dan juga bagi aku ianya sangat sesuai untuk digunakan untuk daily wear. Ini versi 100ml, yang ini versi 35ml. Yang 100ml ni korang boleh pakai dekat rumah. Yang 35ml ni korang boleh reapply semula, boleh letak dalam beg, lepas tu korang boleh pakai bila rasa macam bawaan tu dah hilang. Sexy Vanilla. Ini bau dia macam JPJ Ultramel tapi versi yang lebih ringan. Kalau kata korang suka bauan macam JPJ Ultramel, Afnan 9pm, you guys patut try Sexy Vanilla. Next one, kita ada Hush Lush. Untuk Hush Lush ni dia ada bau floral, lepas tu ada manisnya yang datang daripada apple. Tapi dekat tangan aku dia bau macam air sirap Bandung. Dan bagi aku perfume ni sangat sesuai untuk golongan wanita yang ingin nampak macam lebih bold, lebih mature dan lebih, orang kata tu, lebih elegant. This one memang sangat sesuai. Last one kita ada Flower Bouquet. I like it. Untuk Flower Bouquet ni aku memang directly dapat bau bunga ros. Memang bau macam kelopak bunga ros tu, dia memang strike bau dekat hidung korang. 2 perfume untuk lelaki dan juga 2 perfume untuk golongan wanita. By the way, sekarang ni Sugar Bomb tengah buat promo tau. Korang beli je 3 perfume ni, check out 3 perfume, bayar dengan satu harga. Selamat mencuba.